Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hari Nizam bin Muhammad, nombor matrik 290136, ketukulan terdiri pada Aslina binti Maulud 290104, Aisyah Mimi binti Rahim 290229, Aslina binti Maulud 290245 dan juga Wan Muhammad Azim bin Wan Salim 290261. Okey, kemudian kami akan membentangkan tugasan kumpulan bagi modul GMGAJ 3073 iaitu pengurusan awam strategik, dan kemudian kami telah memilih tajuk analisis aspek pengurusan strategik dalam agensi pengurusan bencana negara ataupun NADMA. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya untuk memulakan pembentangan kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Mimi binti Rahim, nombor matrik 290229, ingin memulakan pembentangan grup kami dengan pendahuluan. Kita tengok kepada latar belakang organisasi. Agensi Pengurusan Bencana NADMA merupakan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia yang ditubuhkan secara rasmi pada 1 Oktober 2015. Penubuhannya adalah hasil penstrukturan semula fungsi pengurusan bencana yang sebelum ini diselia oleh Majlis Keselamatan Negara iaitu MKN. Tujuan utama penubuhan NADMA ni adalah untuk menyelaras semua aktiviti berkaitan pengurusan bencana di negara ini secara lebih sistematik, tersusun dan responsif. Sebagai agensi pusat, NADMA ni dia memainkan peranan penting dalam mengurus dan menyelaras tindak balas serta kesiapsiagaan negara terhadap pelbagai jenis bencana termasuk banjir, tanah runtuh, gempa bumi, jerebu dan krisis kesihatan seperti pandemik. Kita tengok pada visi NADMA. Visi NADMA ni adalah untuk menjadi agensi utama yang cekap dalam menyelaras pengurusan bencana negara. Bagi merealisasikan visi ini, misi organisasi ini adalah untuk menyelaras pengurusan bencana yang bersepadu dan berkesan bagi memastikan keselamatan rakyat serta kesejahteraan negara secara menyeluruh. NADMA ni dia bertanggungjawab dalam beberapa fungsi. Kita tengok yang pertama ni, NADMA ni dia menyelaras dasar pengurusan bencana antara pelbagai kementerian, jabatan dan agensi termasuk di peringkat negeri dan tempatan. Yang kedua ni, NADMA dia menyediakan pelan tindak balas kecemasan serta merancang tindakan bantuan pasca bencana. Yang ketiga, menyampaikan maklumat dan amaran awal bencana kepada agensi berkaitan serta kepada masyarakat umum dan menguruskan bantuan kemanusiaan dan pemulihan kepada mangsa bencana. Sebagai organisasi pusat, NADMA ni dia tidak sendirian tetapi berfungsi sebagai penyelaras utama yang memobilisasi sumber dan tindakan daripada pelbagai agensi pelaksana seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia serta Jabatan Kebajikan Masyarakat. NADMA ni juga dia berperanan dalam merancang latihan kesiapsiagaan bencana dan membangunkan sistem amaran awal yang lebih berkesan. Kewujudan NADMA ni telah meletakkan Malaysia sebaris dengan negara-negara lain yang mempunyai agensi khusus dalam pengurusan risiko bencana sejajar dengan kehendak rangka kerja antarabangsa. Dan NADMA ni bukan sahaja penting dalam konteks pengurusan krisis domestik, malah berperanan dalam menjamin keselamatan negara secara berterusan. Kita pergi ke rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Saya Hari Nizam bin Muhammad, nombor matrik 290136, akan meneruskan pembentangan dengan topik kedua iaitu isu dan masalah strategik utama. Yang pertama, komuniti tidak bersedia terhadap bencana. Isu utama yang dihadapi oleh NADMA dalam pengurusan bencana ialah tahap kepekaan dan kesedaan masyarakat terhadap bencana yang masih rendah. Ramai dalam di kalangan masyarakat masih tidak menyedari kepentingan kesiapsiagaan bencana dan tidak memahami prosedur kecemasan asas seperti laluan keluar, tempat perlindungan sementara dan keperluan untuk menyimpan bekalan kecemasan di rumah. Lebih membimbangkan kegagalan memahami syarat amaran awal yang dikeluarkan melalui media massa ataupun aplikasi telefon pintar juga menyumbang kepada kelewatan dalam mengambil tindakan menyelamatkan diri. Isu ini juga sebenarnya turut berkait rapat dengan faktor sosioekonomi dan juga tahap pendidikan. Kebiasaannya penduduk di kawasan luar bandar seringkali tidak mempunyai akses kepada maklumat digital dan hanya bergantung kepada penyampaian maklumat melalui hebahan oleh masyarakat setempat. Ini akan menjadikan mereka lebih terdedah kepada risiko kerana kelewatan dalam mendapatkan maklumat sahih. Seterusnya, isu yang kedua yang kita pasti adalah kurangnya integrasi sistem amaran awal. Malaysia ini mempunyai pelbagai entiti yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan maklumat bencana. Ini termasuklah Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Pilihan Raya dan juga Agensi Perkhidmatan Awam Malaysia APM.
Namun begitu, sistem kamera yang digunakan masih bersifat pengasingan dan tidak disatukan dalam satu platform pusat yang mudah diakses oleh semua pihak, termasuklah orang awam. Situasi ini akan menyebabkan kelewatan dalam penyampaian maklumat dan akan wujud pertindihan atau pencegahan dalam pemberitahuan amaran bencana. Tambahan pula, wujud masalah teknikal dan liputan infrastruktur yang tidak menyeluruh, terutamanya di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak yang akan menyukarkan capaian maklumat oleh masyarakat tempatan. Ini sebenarnya mengurangkan keberkesanan sistem amaran awal yang telah sedia ada. Isu seterusnya yang dikenapasti adalah kekangan sumber dan juga kepakaran teknikal. Isu ini adalah kekangan sumber manusia dan kepakaran teknikal, terutama dalam melaksanakan operasi di lapangan. Sebagai agensi penyelaras dan bukan pelaksana, NADMA ini dia sangat bergantung kepada agensi lain seperti Bomba, APM, JKM dan juga pihak berkuasa tempatan untuk menjalankan aktiviti tindakan bencana. Kebergantungan ini akan menyebabkan NADMA menghadapi kesukaran untuk mengawal operasi secara langsung apabila berlaku kelewatan atau kekurangan dalam agensi pelaksana. NADMA juga kurang mempunyai kaki tangan tetap mempunyai kepakaran teknikal dalam pengurusan bencana, terutamanya di peringkat negeri dan juga daerah. Ketiadaan cawangan NADMA di peringkat negeri menambahkan lagi cabaran dan dalam penyelarasan kerana segala keputusan perlu diperoleh daripada ibu pejabat di Putrajaya. Ini juga akan menyebabkan kelewatan dalam pelaksanaan tindakan di lokasi bencana, terutamanya dalam situasi yang memerlukan tindakan segera. Yang lebih membimbangkan, keperluan untuk tenaga kerja yang pakar dalam pengurusan risiko, logistik, kecemasan, sistem maklumat geografi dan juga komunikasi krisis masih belum dipenuhi secara menyeluruh dalam struktur NADMA yang sedia ada. Jurang ini telah menyebabkan NADMA kurang cekap dalam memimpin tindak balas krisis berskala besar secara sendiri. Isu atau masalah terakhir yang terkena pasti adalah NADMA ialah isu koordinasi antara agensi dan peringkat kerajaan yang menyukarkan pelaksanaan strategi secara berkesan. Dalam sistem pengurusan bencana di Malaysia, pelbagai agensi seperti APM, Bomba, PDNM, JKM dan pihak berkuasa tempatan akan terlibat secara langsung ketika berlakunya bencana. Pertindahan peranan di lapangan juga sering terjadi dan menyebabkan kekeliruan dalam pelaksanaan arahan dan tindakan. Selain itu, jurang koordinasi antara peringkat persekutuan, negeri dan daerah juga menjadi penghalang utama. Walaupun NADMA ini dia bertanggungjawab di peringkat nasional, kerajaan negeri juga kadang-kadang mempunyai pendekatan dan keutamaan berbeza dalam mengurus bencana. Ini akan menyebabkan tindakan menjadi lambat atau tidak seragam di seluruh negara. Sekian, terima kasih dan saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Wang Muhammad Aziz bin Salim, nombor metrik 290261. Saya akan menerangkan bahagian analisis persekitaran bagi tugasan kami yang bertajuk Analisis Aspek Pengurusan Strategik dalam Agensi Pengurusan Bencana Negara, iaitu NADMA. NADMA merupakan agensi utama yang memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan rakyat Malaysia ketika berdepan dengan bencana alam dan juga krisis kesihatan. Dalam konteks pengurusan strategik, NADMA perlu beroperasi dengan strategi yang jelas serta berpaksikan kepada data dan penggunaan teknologi semasa. Melalui analisis persekitaran yang kami jalankan, kami mendapati bahawa NADMA perlu melakukan beberapa penambahbaikan untuk kekal relevan dan berkesan. Antaranya termasuklah perubahan struktur organisasi, pembangunan sumber manusia serta pelaburan dalam sistem digital. Kami juga mencadangkan beberapa inisiatif baharu seperti perubahan e-NADMA, pelaksanaan pelan latihan berterusan serta komunikasi risiko yang bersepadu. Selain itu, kerjasama merentas agensi turut menjadi elemen penting dalam memastikan keberkesanan pengurusan bencana di Malaysia. Namun begitu, kejayaan pelaksanaan semua cadangan ini sangat bergantung kepada sokongan politik, peruntukan kewangan dan penglibatan semua pihak. Kesimpulannya, untuk menghadapi cabaran masa depan, NADMA perlu menjadi sebuah agensi yang proaktif, fleksibel dan inovatif. Dengan strategi yang mantap dan sokongan yang padu, Malaysia berpotensi menjadi contoh terbaik dalam pengurusan bencana di rantau Asia Tenggara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 290104 Aslina binti Maulud akan membentangkan 4 cadangan strategik bagi memperkukuh keupayaan NADMA dalam pengurusan bencana negara. Cadangan pertama ialah penubuhan Pusat Perintah Digital Bencana Kebangsaan atau e-NADMA. Ia bertindak sebagai platform penyelarasan berpusat yang menggabungkan data masa sebenar daripada agensi seperti Met Malaysia, JPS dan Bomba. Sistem ini membolehkan NADMA memantau, meramal dan menggerakkan sumber dengan lebih pantas. Teknologi AI juga boleh diterapkan untuk mengenal pasti corak bencana berulang dan memberi amaran awal secara proaktif. Cadangan kedua ialah Pelan Transformasi Sumber Manusia.
NADMA perlu menyediakan laluan kerjaya profesional dalam bidang pengurusan bencana serta melaksanakan latihan dan pensijilan antarabangsa seperti SEP Higher Standard and AHA Center. Penubuhan unit tetap ini di setiap negeri juga dicadangkan bagi mempercepatkan tindakan awal tanpa bergantung kepada arahan pusat. Cadangan ketiga ialah memperkenalkan strategi komunikasi risiko bersepadu. NADMA perlu melaksanakan kempen kesedaran melalui media sosial, pendidikan sekolah dan aktiviti komuniti. Aplikasi mudah alih seperti NADMA Alert boleh dibangunkan untuk menyampaikan maklumat amaran, lokasi pusat pemindahan dan langkah keselamatan secara interaktif. Dan cadangan terakhir ialah penambahbaikan kerjasama rentas negeri. SOP antara NADMA dan agensi pelaksana perlu dikemas kini agar peranan dan protokol komunikasi lebih jelas. Penubuhan jawatankuasa tindakan bencana negeri yang berkuasa juga dicadangkan. Penilaian berkala melalui audit bebas perlu dilaksanakan bagi menjamin ketelusan dan penambahbaikan berterusan. Keempat-empat cadangan ini bertujuan memperkukuh NADMA sebagai agensi pengurusan bencana yang cekap, responsif dan berasaskan teknologi pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sana binti Maulud 290245. Kita kesimpulannya, NADMA merupakan agensi yang penting dalam memastikan keselamatan rakyat Malaysia ketika menghadapi bencana alam dan krisis kesihatan. Untuk fungsi yang berkesan, NADMA perlu beroperasi dengan strategi yang jelas berdasarkan data dan teknologi. Hasil analisis menunjukkan keperluan untuk perubahan struktur, pembangunan sumber manusia dan pelaburan dalam sistem digital. Cadangan seperti penubuhan NADMA, pelan latihan komunikasi risiko bersepadu dan kerjasama merentas negeri boleh meningkatkan kecekapan NADMA dan membina kepercayaan orang ramai. Bagaimanapun, kejayaan pelaksanaan bergantung kepada sokongan politik, keuangan dan penglibatan semua pihak. Tanpa sokongan itu semua, ianya hanyalah menjadi cadangan semata-mata. Secara keseluruhannya, NADMA perlu menjadi agensi yang proaktif, fleksibel dan inovatif dalam menghadapi cabaran masa hadapan agar Malaysia dapat menjadi contoh pengurusan bencana yang unggul di rantau ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.